Bayangkan seorang murid sangat bijak, cepat memahami pelajaran, markahnya tinggi, tetapi dia bercakap kasar kepada guru, tidak menghormati orang yang mengajarnya. Persoalannya, bolehkah ilmu benar-benar memberi manfaat jika adab terhadap guru sudah hilang? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, ilmu boleh dipelajari dengan buku, tetapi keberkatan ilmu datang daripada adab dan hormat kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya kasihi, hari ini kita hidup dalam zaman yang sangat moden. Maklumat berada di hujung jari. Kita boleh belajar melalui internet, video, telefon pintar, teknologi kecerdasan buatan. Semua ini memudahkan pembelajaran. Namun, dalam kemajuan ini ada satu perkara penting yang semakin hilang, adab terhadap guru. Masalah sebenar hari ini bukan kerana murid tidak pandai. Masalah sebenar ialah apabila ilmu semakin tinggi tetapi rasa hormat semakin rendah. Kita melihat ada murid yang tidak mendengar arahan guru, bercakap kasar, memandang rendah guru, menganggap guru tidak penting lagi kerana semua maklumat boleh dicari di internet. Sedangkan hakikatnya, guru bukan sekadar menyampaikan ilmu. Guru membimbing, menegur, membentuk akhlak, membina masa depan murid. Masalah sebenar ialah apabila murid hanya mahu ilmu tetapi tidak mahu menjaga adab. Lebih membimbangkan, ramai murid tidak sedar bahawa keberkatan ilmu sangat berkait dengan sikap terhadap guru. Ilmu tanpa adab boleh menjadikan seseorang sombong, tetapi ilmu yang disertai hormat dan akhlak akan menjadikan seseorang berjaya dunia dan akhirat. Masalah sebenar ialah apabila murid melihat guru hanya sebagai pekerja, bukan sebagai insan yang berkorban untuk masa depan mereka. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Hormat kepada guru adalah kunci kepada keberkatan ilmu. Satu, guru adalah pembimbing. Kehidupan guru bukan hanya mengajar mata pelajaran. Guru juga mengajar disiplin, mengajar nilai kehidupan, membentuk akhlak murid. Kadang-kadang satu nasihat guru boleh mengubah seluruh kehidupan seseorang murid. Dua, adab membuka pintu keberkatan. Murid yang menghormati guru lebih mudah menerima ilmu, lebih dihormati orang lain, lebih tenang dalam pembelajaran adab. Bukan perkara kecil. Ia adalah asas kepada kejayaan sebenar. Tiga, kejayaan akademik sahaja tidak mencukupi. Hari ini ramai orang berjaya dalam pelajaran, tetapi tidak semua mempunyai akhlak yang baik. Masyarakat tidak hanya memerlukan orang bijak, masyarakat memerlukan orang berilmu yang beradab, dan semuanya bermula dengan cara kita menghormati guru. Anak-anak murid yang saya kasihi, saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang murid sangat bijak. Dia sentiasa mendapat markah tinggi, namun dia sering melawan guru, tidak menghormati teguran, bersikap sombong. Lama kelamaan, dia menjadi sukar menerima nasihat. Walaupun berjaya dalam peperiksaan, dia menghadapi masalah dalam kehidupan dan hubungan dengan orang lain. Kisah kedua, seorang murid biasa sahaja, tidak terlalu pandai pada awalnya, namun dia sangat menghormati guru. Dia mendengar nasihat, menjaga adab, bersungguh-sungguh belajar. Guru-guru menyayanginya, mereka membantu dan membimbingnya. Perlahan-lahan dia berjaya, bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dalam kehidupan. Perbezaan antara dua murid ini bukan pada kebijaksanaan tetapi pada adab. Anak-anak murid yang saya kasihi, dalam perjalanan mencari ilmu, jangan pernah lupa kepada orang yang membantu kita memahami kehidupan. Guru mungkin tidak sempurna, tetapi mereka datang setiap hari untuk membantu murid berjaya. Hormatilah guru ketika mereka mengajar, ketika mereka menegur, ketika mereka membimbing, kerana setiap teguran itu datang daripada rasa tanggungjawab dan kasih sayang. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita menghormati guru dengan hati yang ikhlas? Adakah kita menjaga adab ketika belajar? Adakah kita menghargai pengorbanan guru? Mulakan dengan langkah kecil, beri salam kepada guru.
Dengar ketika guru bercakap. Gunakan kata-kata yang sopan, hargai setiap ilmu yang diberikan. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda semua untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu murid menjadi insan yang cemerlang dalam akademik dan akhlak. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai murid menjadi generasi yang berilmu, beradab dan berjaya. Ingatlah, hormat guru, berkat ilmu. Kerana ilmu yang diberkati bukan hanya membantu kita lulus peperiksaan, tetapi membantu kita menjadi manusia yang bernilai. Teruskan belajar, teruskan menjaga adab. Kerana murid yang hebat bukan hanya diukur melalui keputusan peperiksaan, tetapi melalui akhlak dan rasa hormat kepada orang yang mendidiknya. Terima kasih semua. Semoga anda semua menjadi murid yang berjaya dunia dan akhirat, cemerlang akademik, tinggi akhlak dan sentiasa menghargai jasa guru-guru yang membimbing anda.